kebekalan, pasal malas, pasal apa lagi yang buruk-buruk kan, letih ke. So, itulah kehidupan sebenarnya. Bila dalam berlari ni, kita tak boleh lah nak terus macam, okay, aku nak berlari, terus aku buat 10 km. Yes, korang boleh buat, tetapi korang tak boleh nak teruskan dengan baik. Korang terus push. Sebab bila korang baru nak mula, contohlah korang ni ada juga basic sukan, is okay. Tapi kalau korang tak ada basic sukan, badan korang akan overuse. Bermaksud, badan korang ni tak biasa dengan bersukan, dengan berlari, tiba-tiba korang terus selenjan. Jadi dia akan membuatkan problem lah. Kalau saya nak bagi mudah faham lagi adalah bila korang ada kenderaan. Okay, kenderaan korang ni tak biasa korang buat laju dan bawa biasa-biasa je kan. Tiba-tiba satu hari tu korang tiba-tiba tekan minyak ataupun korang ada motosikal, korang ram sampai habis kan, sampai habis kata RPM kan. So dia akan problem lah kan.